Assalamualaikum semua, jom kita masak pulut mangga. Masak 2 cawan beras pulut dengan daun pandan. Untuk bahan kuah, masuk 1 kotak kecil santan, air yang secukupnya, 1 helai daun pandan, sedikit garam, 3 sudu gula, kacau sehingga sebati. Asingkan sedikit kuah santan untuk dimasak bersama pulut. Masuk 1 sudu kecil tepung jagung bancuh dengan air. Tambah sedikit gula. Biarkan santan masak. Apabila pulut separuh masak, ambil sedikit kuah santan dan tuang ke dalam pulut, gaul rata. Setkan rice cooker kepada mood warm dan biarkan pulut masak sehingga menyerap santan. Akhir sekali, tuang santan ke atas pulut. Siap!